Dekat masjid ada satu orang miskin ni. Dia datang duduk dekat masjid, dia nak itikaf. Betul datang satu orang imam, dia cakap kamu tak boleh itikaf dekat sini, kamu kena keluar pergi cari kerja, cari makan. Kamu kena isikan perut kamu dengan makanan. Itu salah satu fardu ain. Si miskin ni dia diam je, dia duduk. Lepas tu imam tu tegur 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kali keempat, si miskin ni dia cakap apa? Tak apa. Tadi dekat luar tadi ada satu kedai orang Yahudi, dia dah janji dengan saya. Dia nak bagi makan kat saya 2 keping roti setiap hari. Imam tu cakap, oh kalau macam tu kamu dah ada makanan, tak apalah, kamu boleh iktikaf kat sini. Lepas tu si miskin ni cakap apa? Si miskin ni cakap apa? Sungguh malang kamu menjadi perantaraan orang kepada Allah SWT dengan keyakinan kamu yang cacat. Kamu yakin yang Yahudi tu akan bagi saya makan berbanding yang Allah SWT akan bagi saya makan. Jadi bukan cakap kita tak payah kerja, kita akan dapat rezeki. Dia ada satu kisah ni, saya terkesan dengan satu kata-kata daripada Bapak Paipon. Ular dengan burung. Kisah ni ada dalam Fadilat Sedekah. Ular ni, dia akan ambil kurma, bagi dekat, bukan ular, burung. Silap, burung ni, dia akan ambil kurma, bagi dekat ular. Setiap hari dia akan bagi. Dan satu orang pencuri ni, dia naik pokok, dia curious lah tengok kenapa burung ni asyik ulang alik banyak kali. Dia pergi dekat satu pokok yang sama. Tengok dia ada ular yang buta, diberi makan oleh burung yang selalu bagi makan dia kurma. Dan bila dia dapat macam ni, dia terkesan. Sebab satu orang lelaki ni daripada Kurdi, bangsa Arab daripada Kurdi yang selalu merompak. Dan dia terkesan, dia insaf. Bila dia insaf, panjang cerita dia. Nanti kalau nak sambung part tu, beritahu je, saya boleh sambung insyaAllah. Tapi nak beritahu dia point apa dia kat sini, Bapak Paipon dia cakap apa? Kita nak jadi burung ataupun kita jadi ular. Ular ni dia duduk satu tempat, rezeki dia masih ada tempat. Tapi burung ni, dia boleh terbang rata-rata. Dia akan dapat rezeki dengan tawakal yang betul. Kan ada satu mufti SAW, bila kita keluar seperti mana burung di pagi hari keluar, dengan keyakinan yang betul, tawakal yang betul, akan pulang dengan keadaan perut yang penuh. Jadi bila kita jadi burung ni, kita boleh pergi merata tempat. Kita terbang merata tempat dan rezeki kita masih diberi oleh Allah SWT melalui tawakal yang betul, yakin yang betul kepada Allah. Jadi kita kena usaha tawakal yang betul, insyaAllah.